bila kita istiqamah dengan hati. Hati kita, hati ni tak ada orang boleh nampak kan. Hati manusia ni, idza salahat jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Bila perkara tersebut ataupun seketul daging tersebut tu baik, maka baiklah keseluruhan anggota badan. Wa idza fasadat, apabila seketul daging tersebut kotor ataupun jahat ataupun buruk, fasadat jasadu kullu, maka ia mengefekkan ataupun memberi kesan kepada seluruh badan. Ala wahil qalb, ketahuilah bahawa ianya adalah hati manusia. Jadi kalau kita boleh tengoklah manusia dia macam mana dengan kita boleh nilai secara zahir. Dia ni cakap macam ni, mungkin hati dia macam ni, itu yang secara zahir kita boleh lihat. Tapi dia berbalik kepada hati semuanya. Maksudnya kalau orang tu benci kepada orang tersebut, dia akan cakap benda-benda yang buruk. Kalau dia sayang, dia simpanlah. Walaupun dia benci, dia tetap sayang, dia tetap cakap benda-benda yang buruk kepada orang tersebut. Maknanya kita boleh nilai secara zahir tu macam mana hati seseorang tu. Itu yang kita boleh nilai. Tapi lebih dalam lagi, wallahu ta'ala alam, hanya Allah mengetahui lah bagaimana hati yang sebenar ataupun apa yang dia ada dalam benak hati dia tu. Kena kawal hati dia tu dulu. Kalau hati dia tu baik, alhamdulillah, dia boleh efek kepada seluruh badan tu pun boleh jadi baik. Tapi kalau buruk, wal-iyazubillah, kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perkara tersebut. أسمو وأجتاز السماء جلا